Dia awak nak sama level ni. Dia Level ni. Susah. Rasa dia tak apa dah mati. Lepas level ni mati. Bukan lepas ni, macam 2 level. Kau masuk dalam tu. Boleh lah. Tak tahu Dia nak level kat atas tu. Asal tak? Buka. Awak tak perasan. Tok nanti cakap tak perasan. Nampak kan? Awak tak perasan masa tu. Betul. Sumpah awak tak perasan. Ha? Tak ambil ke air tu. Tak. So awak tak tahu kegunaannya apa. Kenapa sini air tu gunakan? Salah masuk lah. Sini tahu kegunakan guys. Abang? Ya, apa benda kau tanya banyak-banyak ni? Ini ke apa? Adik, kau pakai tengok. Kau kata video ni boleh masuk. Apa tengok video? Alah, boleh ulang balik. Ay, mamak kau. Level air tu masih lah ni. Apa? Yelah kau tak tahu lah, lantar lah. Mana aku tahu. Video sebelum ni tak ada kan. Mamak mu. Ni ada gash. Matilah. Okay. Tapi gash tu lambat kan. Sekejap, joget dulu. Joget. Masuk. Ush. Memang tak ada gash jadi ada satu lagi teori. Kalau macam ni tak ada gash, tapi betul ke gash kan bertembus macam-macam. Hitam. Uish. Hitam. Lantak lah. Tak lah, lagi tak ada gash. Ni ingat kalau dia pintunya saya ingat kalau pintu itu kat sini, pintunya kalau kat sini, nah situ, mungkin ada gash. Kalau ada gerak tapi kalau tak ada gerak tak ada. Tapi kalau pintunya kat sini, situ tak ada gash lah. Tapi pernah satu kejadian yang ini ada gash kot. Tak tahu. Sekejap, tengok dulu pintu lurus ke tak? Tak lurus pun. Rasa gerak je satu. Tak logik. Weh. Mungkin level tu. Level apa ni? Kalau level ni ada level makhluk apa? Ni cakap. Level bukan. Ini ada level selalu ada time motor. Banyak gila. Lah, ini ke pintu dia? Alah, mati kau. Aduh, tak ada bandage lah. Tak apalah, bismillah. Ni betul pula. Ni ada gash ni. Kot. Betul lah. Dah ingat dah kenapa hari tu yang video sebelum ni apa kata gash tu lambat. Sebab apa tak buka suara. Apa tak buka suara. Aku kecil bandage lah. Ada bandage lah. Tu ada bandage. Okay. Tapi nyawa sikit. Ni ada ke? Tak ada. Aduh. Ni level tu. Aduh, terkejut. Abang style jalan kalau yang ni. Abang lupa lah. Tak ada kunci kan? Mana yang lupa dah. Situ. Nenek. Gelap. Ni level ambush. Tak perasan. Tak perasan. Tak dengar apa suara sip. Alah, mati. Saya dibunuh terus. You dah screech lah macam betul lah. Tak dengar pula bunyi. Kena main lagi. Entah. Semua mesti dengar suara adik. Tengok video mu tu yang kat YouTube. Kat TV tu. Ayah. Sebab kalau abang main senyap ni sebenarnya. Tapi ada adik. Kalau abang nak berfungsi macam ni, jangan sia-siakan janjian abang. Lah.
Kosong je. Okay. Ayo, 45 minit itu. One day, two day. Tu kan nampak pula. Tak apa lah. Maybe tak ada hantu. Tak nak mati. Okay. Siapa nak Abang Long bacakan? Dapat duit kan. Okay, yang ni tak ada rush. Cepat. Kan tak ada rush ke? Confused. Tak ada ke? Sebab bila kau buat rujukan, kau hanya Itu membaca. je black Tapi hole. bila Abang Long jelaskan baru awak nampak dia akan ada connection dengan semua. Kan Abang Long bagi tahu kita punya maklumat ilmu ni nampak percuma, tapi tak. Update lah Skype tu apa sebenarnya? Dan dalam ni Abang buat Cerah synchronization. Untuk kau diam. Wah, gelap cuy. Ni. Dan nanti kita baca Kata damage. Betul tak damage. Kalau pandang tak ada damage kan. Tapi kalau tak pandang ada damage. Susahkan betul hantu. Level up. Ni yang tu. Dia cuma jump scare je. Ini? kenapa Abang bagi kod-kod tertentu yang awak pakai. Kalau tidak, Mana mulut besar dia? Ayo. Ra. Dah lah penat lah. Apa juga dah. Sedar kau aku nak